Dulu pemaju ni kena dapat persetujuan daripada semua, tetapi mengikut akta yang mereka bentang dan mereka nak meluluskan ini, mereka nak dibawa parlimen luluskan pada hari Rabu bacaan kedua ini. Kalau 20% orang tak bersetuju pun, atau sampai peringkat 80% orang bersetuju pun, kerajaan boleh menggunakan kuasa mereka untuk mengambil alih tanah itu untuk pemaju itu develop. Now, ini yang menjadi masalah. Nombor satu akta ini mereka ikut di Singapura. Singapura ada tu HDB punya development itu. Bila dia nak bangunkan semula kawasan itu, maka ada satu peringkat tak perlu semua orang setuju. Bila ambil aja persetujuan orang-orang sampai satu peringkat, kata berapa 70% or 80% or something like that. Dan tak kisahlah kalau 20% orang tu tak bersetuju, maka kerajaan boleh menggunakan kuasa untuk ambil alih benda itu bagi pada developer untuk develop. Ini yang menjadi masalah. So nombor satu, kenapa pula kita nak tiru Singapura? Di Singapura tu tengoklah apa jadi dengan Singapura itu. Apa jadi dengan Singapura itu? Ini orang-orang kita kena sedar, tuan-tuan, perempuan. Nombor satu. Lagi satu, bila akta itu menetapkan threshold 80% itu, 80% 70 ke 80%, cuba cek sama ada 75 atau 80%, macam itulah. Bila 75 atau 80% tu, maksud ada 20 ke 25% orang tak setuju. Dan biasanya lah, kalau saya baca lah benda ini, orang yang tak nak setuju ini sebab dia tak nak keluar daripada situ. Dia tak tempat pilihan. Dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar sebab kalau katakan dibagi pun kepada mereka dengan mengikut undang-undang tu, kondo baru ke pampasan ke dengan sebagainya, besar kemungkinan mereka ini tak mampu nak duduk situ. Sebab kalau katakan buat kondo mewah ke kondo separa mewah ke, kena bayar maintenance lah, kena bayar berapa ratus ini apa semua ni. Dan orang-orang yang kalau 20% ni tak bersetuju, besar kemungkinan mereka ni B20, yang 20% terbawah lah. Sebab yang lain yang setuju tu kemungkinannya mereka mampulah nak ada kerja, ada yang boleh bayar maintenance fee dan sebagainya. Kamu bayangkan kalau yang dia tak setuju tu sebab nak duduk situ, bukan mereka tak nak duduk yang lebih selesa ke apa, semua orang nak duduk selesa. Tapi kalau dibagi begitu punya nilaian dan pampasan mengikut apa yang tertulis dalam akta ini, draft rang undang-undang ini, maka ada pihak yang akan di-displace, terutama besar kemungkinan adalah golongan-golongan B20, bukan not only B20 yang termiskin ini. So kebanyakannya, dan dia bukan sekadar orang Melayu. Yes, yang termiskin di bandar ni, saya pun duduk dalam kawasan bandar ni lama lah juga. Saya orang Selangor, tapi kita duduk di area KL ini juga. Yang miskin di kawasan di kawasan bandar ni kebanyakannya apa? Orang Melayu, orang India. Dia bukan kira kaum juga sebenarnya. Dia orang kata orang termiskin. Kalau B20 ataupun 20% ni, orang-orang ini yang tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Sebab apa? Awak bagi dia pampasan pun dia tak mampu nak duduk dekat situ sebab kena bayar maintenance dan sebagainya. So this 20% is going to get displaced. Mana dia nak pergi? Tapi kamu paksakan juga sebab melalui akta ini. So last macam mana? Orang-orang ini semua nak pergi mana? Ini yang menjadi masalah. So kebanyakan yang yang orang-orang yang terlibat dengan benda ini yang kena, mereka boleh halau lah kan, yang dihalau ke apa ke benda ke macam mana kalau dia tak setuju ke apa, because kerajaan boleh menggunakan kuasa mereka ini adalah golongan-golongan ini, golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Nombor satu, yang dia tak mampu nak bayar maintenance fee ke apa benda ke, walaupun kamu bagi pampasan dan sebagainya, mungkin pampasan itu tidak inilah macam mana. So ini yang menjadi masalah, dan kebanyakannya adalah tengoklah, bukan kira kaum, tapi kita boleh agak lah kaum mana yang terlibat, tuan-tuan. So ini akan, bila keadaan ini tak seimbang, kita teruskan lagi, dan apa akan menjadi ketidakseimbangan di kawasan bandar. Bila jadi ketidakseimbangan di kawasan bandar, maka perkara-perkara yang banyak, perkara-perkara yang kita tak mahulah berlaku. Ini